Kau janganlah bimbang, Ikhwan. Aku akan bawa kau pergi ke sana dan kembali dengan selamat. Ikhwan, kenapa kita terbang dalam keadaan terhuyung hayam ya? Aku takutlah. Ikhwan, angin dah semakin kencang. Kita kena lebih berhati-hati. Ikhwan, pegang leher aku kuat-kuat. Jangan sampai terlepas. Ada kumpulan burung garuda cuba sampai kita dari belakang. Janganlah bimbang, Ikhwan. Nasib baik kamu terbang muncul tepat pada masanya. Alhamdulillah. Aku takut. Relaxlah, Ikhwan. Kau masih selamat kan? Aku takut dari Queen. Aku tak kira. Aku nak balik sekarang juga. Cuba kau buka mata kau jam. Tengok keindahan alam semula jadi ciptaan Tuhan ni. Aku takut dari Queen. Seronoknya tengok awan-awan putih ni. Awan ni lah yang melindungi kita dari panas matahari dan turunkan hujan. Hai, besar sungguh rahmat Allah kan? Subhanallah. Jom kita teruskan perjalanan kita, Ikhwan. Baiklah. Jom. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah, cantik. Tak sangka aku dapat berdiri kat depan gunung Merapi sekarang ni. Queen, kalaulah secara tiba-tiba gunung Merapi ni meletus, kita nak buat macam mana? Nak buat macam mana lagi? Cabut larilah. Queen, macam mana gunung berapi boleh terbentuk? Macam ni. Sebab dekat bawah permukaan bumi ni terdapat gas, abu dan batu cair yang panas. Itu sebab rekahan boleh terjadi dekat atas permukaan bumi. Oh, macam tu rupanya. Lepas tu, macam mana pula lava boleh terjadi, Queen? Yelah, bila jumlah air dalam kawah bawah permukaan gunung berapi bertukar menjadi lebih besar, lavanya akan terkeluar dari dalam bumi melalui rekahan atas permukaan bumi. Berapa suhu kepanasan lava tu, Queen? Kepanasan lava boleh mencapai di atas 100 darjah Celsius tau. Wow, kau memang bijaklah, Queen. Macam mana kalau aku nak jadi bijak macam kau? Alah, senang je. Amalkan sikap suka mengkaji hal ehwal alam semula jadi dan rajin membaca. Queen, kenapa tiba-tiba ada gegaran kuat ni? Mengikut firasat aku, kalau gegaran dan rekahan bumi ini terjadi secara tiba-tiba, ini bermakna gunung berapi nak meletus. Apa? Tidak. Habis tu, kita nak buat apa sekarang ni? Nak buat apa lagi? Cabut larilah. Gunung berapi meletus.
Ada lurah dekat hadapan kita. Kita terpaksa lompat sejauh yang mungkin. Iwan, kau jangan lepaskan tangan itu ni. Aku masih ada peluang untuk selamatkan kau. Menuju kita berdua selamat dari malapetaka yang berbahaya, Ikhwan. Alhamdulillah. Aku amat bersyukur kepada Allah. Kau masih marahkan aku lagi ke, Ikhwan? Taklah, tak marah pun. Tapi kenapa kau biarkan kita berdua berlari dalam keadaan lintang pungkang tadi? Kau kan boleh terbang? Semasa kejadian berlaku, aku lupa pula yang aku ni boleh terbang. Apa? Kau terlupa yang kau boleh terbang? Kau sedar tak yang kita berdua hampir terkorban tadi? Tapi nasib baik masa saat-saat terakhir tadi aku teringat yang aku boleh terbang. Queen, apa akan terjadi kalau aku tergelincir dalam lurah tu? Kau akan membeku dan kemudian bertukar menjadi batu. Seramnya. Seramnya? Tahu pun takut. Ikhwan, sekarang kau faham tak bagaimana gunung berapi boleh berlaku? Dah faham sangat. Dan aku takkan lupakan hari sejarah ni sampai bila-bila, Queen. Terima kasih sebab sudi bawa aku ke sini. Elek, tadi bukan main marah. Kalau kau nak tahu, aku selalu akan merapu tak tentu arah kalau aku berada dalam keadaan ketakutan. Rupanya engkau merapulah tadi ya. Mana ada. Jomlah kita balik sekarang. Badan aku ni dah mula rasa bahang sangat dah. Okey. Jom kita balik sekarang. Jom. Queen, aku ni dah tak sabar nak balik rumah lah. Pengalaman menakutkan tadi banyak mengisahkan diri aku tau. Kita berdua nyaris sekumpulan tadi. Aku pun sama, Ikhwan. Nasib baik kau tak apa-apa tadi. Walaupun pengalaman tadi tu memang menakutkan, tapi itu satu pengalaman yang tak mungkin aku boleh lupakan sampai bila-bila. Kenapa badan kau tiba-tiba terasa panas sangat ni, Queen? Alamak, janganlah perkara yang tadi ini berlaku. Aku bimbangkan keselamatan Ikhwan kalau aku tak boleh meneruskan lagi perjalanan ni. Kau nak tahu tak apa perkara pertama yang aku akan buat bila kita sampai kat rumah nanti? Apa dia, Ikhwan? Aku dah pasang niat dalam hati semasa kejadian. Kalau aku terselamat dari malapetaka ni, aku akan puasa selama 3 hari berturut-turut.